betul ke boleh beli rumah tanpa modal ataupun ni ayat scam dia? I think beli rumah tanpa modal ni ada level noob and then ada level advance. Level noob yang banyak buat orang rasa kena scam sebab bila dia cakap pasal tanpa modal tu, kadang-kadang ada yang tipu, booking fee je free tapi akhirnya kena bayar lagi. You ada transaction cost macam legal fee, stamp duty. Itu waktu nak beli. And what happen untuk repair rumah tu, lepas tu furnishing cost, nak renovate. Dan kalau you beli rumah baru, you kena bayar faedah waktu construction. So because of that, tak pelik banyak orang rasa yang beli rumah tanpa modal ni scam sebab ejen tu tak cerita. Dia mungkin down payment je tu tak perlu banyak, tapi dia bukan actually tanpa modal lah sebab nak kena bayar kos-kos yang kita cerita tadi. And then kita ada level kedua yang biasanya apa yang kita orang buat dekat Far Capital, semua kos tu memang di cover daripada duit cash out. Faedah waktu rumah tu tengah dibina, transaction cost, stamp duty, all the way to duit untuk repair dengan renovate rumah tu, semuanya boleh di cover dengan menggunakan property cash out. Cuma biasanya untuk you dapat betul-betul tanpa modal guys, transaction cost, renovation, furniture cost 3 hingga 6 bulan tak dorang sewa rumah tu pun ada reserve tu, you kena beli rumah tu minimum 25% discount. Majoriti rumah kat luar takkan dapat lebih pada 25% discount sebab tu banyak orang rasa beli rumah tanpa modal ni idea scam. So dia sebenarnya sangat bergantung kepada quality of the deal yang you beli tu. You dapat 25% discount dan ke bawah, yang lagi tinggi pada 25%, dia betul-betul boleh jadi semua tu tanpa modal. But kalau discount you setakat 15% tu, you still akan kena keluar modal. So yes, benda tu boleh jadi scam, boleh juga jadi reality bila you dapat diskaun yang mencukupi. Tak cukup, scam. Cukup, ons. Betul-betul tanpa modal. So sebagai contoh, kita ada klien yang beli rumah 30% diskaun. Down payment tak perlu bayar, transaction cost tak perlu bayar, renovation tak perlu bayar, furnishing tak perlu bayar, reserve 3 bulan, 6 bulan tak ada orang sewa pun tak perlu bayar. On top of that, dia ada lebihan cash of 50 to 60 ribu yang dia guna pakai untuk kahwin. Buat rental strategi yang betul yang boleh dapat 1,000 sebulan additional cash flow. Tu definisi betul-betul beli rumah tanpa modal. So guys, hati-hati dengan claim bayar 1,000 je untuk beli rumah. But biasanya claim-claim macam ni is claim kelentong. Hati-hati guys, jangan kena tipu kat luar tu.